Sunyi. Seolah tiada apa yang berlaku di sini. Tapi setiap hari, bahaya menanti bukan kerana tren, tetapi kerana pilihan kita. Landasan ini bukan jalan pintas, bukan juga tempat bermain. Hai, cepatlah pukul berapa dah ni? Ia membawa ribuan nyawa bergerak sepantas yang tak dapat dihentikan. Namun masih ada yang sanggup ambil risiko hanya untuk beberapa minit. Dan setiap langkah di atas rel ini menipiskan jurang antara hidup dan mati. Keselamatan landasan bukan sekadar tentang tren. Ia tentang pilihan, dan satu pilihan yang silap boleh merubah segala-galanya.